Penjaga gol berpengalaman Sabah FC, Khairul Fahmi Cik Mat mengakui musim 2025-26 bakal menjadi musim terakhirnya bersama Sambada. Perkara itu didedahkan sendiri kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam selepas aksi Liga Super antara Penang FC dan Sabah di Stadium Bandaraya yang berakhir tanpa jaringan. Ini tahun terakhir saya, katanya ringkas selepas membantu Sabah mengikat Penang FC 0-0. Malah, kenyataan itu turut diperkuatkan menerusi ciapan beliau di platform media sosial dengan menulis ringkas, bersama Sabah. Nama Khairul Fahmi atau lebih mesra dipanggil Apik sememangnya cukup besar dalam arena bola sepak tempatan, terutama ketika menjadi watak penting dalam era kegemilangan Kelantan. Beliau pernah menjulang Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia dan Piala Sumbangsih bersama The Red Warriors. Bukan itu sahaja, Apik juga merupakan penjaga gol utama skuad negara ketika Malaysia muncul juara ASEAN Championship 2010.